Ni on lah. Okay guys, selamat petang guys. Selamat petang kerja dengan BBR3i bersama dengan TNT 29. Ni budak pantai Melaka. Apa gila dah. Nampak Okay. Baik, bersama dengan TNT 29S kita dah balik ke Mersey sekarang bersama. Ya, kita dah semalam tukar valve apa ni kita punya tempat masuk angin tu, keluar angin. Tempoh yang sudah kita dah tukar tayar Vitra, tayar 160 17 inci daripada Maxxis, tukar di kedai Folk. Lepas tu pula dalam seminggu lepas tu, 2 minggu lepas tu dia bocor, kempis kan. So semalam aku tukar punya valve dia dekat kedai Folk Motoring. Alright, memang dia punya tempat masuk angin tu bocor. So tukar dari bukan RM15 lah, Alhamdulillah. So settle, so kita dapat balik dengan TNT hari ni. So TNT bila lagi kita nak tukar minyak hitam ni, dalam lebih kurang dalam 17,000, lebih kurang dalam 3,000, 2,000 lagi lah untuk sampai ke 17,000 perbatuan mileage. Okay guys, Princess 1, 2, 3 berada di atas AMG bersama dengan Benelli TNT 249S ya. Mari ke balik Jawa Muar Johor. Macam biasalah hujung minggu ni kita balik Mersing. Dan video-video sebelum ni kita berkisah tentang balik ke Mersing, tapi pengisiannya berbeza di setiap perjalanan. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal apa? Kita pasal jentera terbaru Modernas yang baru saja dilancarkan tahun lepas, yang mana aku tak sempat lagi untuk melihat jentera ni di atas jalan raya. So far setakat ni tak nampak depan mata yang betul-betul nampak tau. Dia macam dari jauh, kadang-kadang ada sipi-sipi nampak, macam tu. Jentera yang aku masukkan adalah Modernas Z15 GT. Modernas 15 GT ni adalah keluaran Malaysia, tapi di bawah orang kata pilih bersama Modernas dan juga Kawasaki lah. Dia cuai nama dia Z15 GT. Alright, so keistimewaan Z15 GT ni dia adalah kerana dia adalah produk Malaysia dan dia tidak dijual di luar Malaysia. Hanya Malaysia yang produce super moped Modernas yang telah sekian lama ditunggu sebenarnya. Super moped ni sejak daripada 5-6 tahun lepas 5-6 tahun macam lama sangat. 5 tahun lepas 4-5 tahun lepas sudah memula lakaran super moped Modernas yang kata pada mulanya nak dinaikkan cc sehingga 250, tapi akhirnya dia turun sampai 1,010 cc. Ok, so motor ni kalau dengan Y-Suku ni dia tak jauh beza rupa dia. Dari segi sekali imbas nampak sama kan. Sebab sekarang pun kebanyakan motor-motor super moped dia dah dada dekat, lampu dia dekat dada kan, bahagian dada. So dekat kepala tu macam ada sikit lah lampu, ada yang setengah. Super moped tak ada lampu. Tapi yang untuk Modernas 15 GT ni dia ada lampu kecil kat kepala dengan bahagian dada sebagai main lamp lah. Main lamp dia tak silap ataupun sebenarnya main lamp dia dekat kepala, dia punya dada tu adalah DRL. Ok, so kenapa aku cakap istimewa? Sebab pada tahun 2027 nanti akan ada keluaran Z15 GT yang tak ada clutch. Dia semi auto clutch. Dia macam LC LC135. Iaitu dia 155 Modernas 15 GT tapi dalam bentuk versi auto clutch. Yang itu akan keluar pada 2027 katanya. Jadi kenapa aku kata tertarik untuk memperceritakan dan membincangkan tentang Modernas 15 GT ni, sebab dia adalah satu motor yang bersisi 155 tapi dia semi auto clutch. So istimewa lah kat situ. So kalau Z15 GT ni harga dia lebih kurang dalam 78,000. Tersilap aku kalau yang semi auto clutch ni mungkin dia mahal sikit lah kot, mungkin dalam 9 ke, aku tak pastilah. Tapi dia akan bersaing bersama dengan LC135 lah, walaupun cc dia 150. Jadi untuk pengguna-pengguna ataupun rider-rider yang tak suka pakai clutch, so boleh belilah Z15 GT ni. So kalau compare Z15 GT dengan S1M VFE yang baru keluar tahun lepas, so keluaran ataupun permintaan untuk Modernas ni sangat tinggi. Tak silap aku kalau tak pergi kedai, dia masuk saja dekat showroom hilang, habis. Masuk showroom habis. Maknanya ramai pengguna atau ramai rider-rider luar sana
menjadi peminat ataupun mereka yang sentiasa menunggu produk daripada Modenas. Bila keluar Z5 GT dengan desain yang amat cantik ni, so menjadi satu permintaan yang tinggi lah di kalangan pengguna-pengguna atau rider di Malaysia. Alright. Tambah lagi nanti kalau dah keluar yang semi auto class ni, confirm laris. Dan aku pun tertarik sebenarnya macam nak membeli lah kan set 15 GT ni. Daripada semi auto class 150 lah tu, macam boleh consider untuk beli lah. Dan Phoenix pun dah menunjukkan yang minat pada jentera tu, kata dia akan beli. Jadi kalau Phoenix beli, mungkin aku beli lah kot. InsyaAllah lah kalau ada rezeki lah. Okey, teruskan perjalanan kita, sambung kalau ada benda yang tadi dapat. Alright, bersama dengan TNT29S. Yang baru saja kita pakai tayar baru, rantai baru, semangat baru untuk jentera untuk menerjah ke dimensi 20,000 mile ni nanti, insyaAllah. Alright, kita sambung kalau ada benda yang tadi dapat. Okay, selamat petang guys. So kita dah masuk ke highway sekarang ni, menghadap ke Air Hitam. Alright, so pukul 4.31 petang macam biasa. Selepas kita melalui fasa, kita berhenti di Muar, kita akan teruskan perjalanan kita ke Mersing dan kita akan melalui laluan yang sama seperti yang sebelum ni, iaitu di Highway Lebuh Raya Utara Selatan. 4.31 petang, sikit lagi untuk sampai ke Air Hitam dan seterusnya ke Mersing. Cuaca pada petang ini amat macam ada panas sedikit dan di beberapa kawasan nampak macam ada mendung. So diharapkan ni kawasan yang mendung tu tak hujan lah. Sebab malam betul je hujan ni kan, leceh. Tapi tak apalah, hujan-hujan pun ni cuma adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sambung berkenaan dengan Modenas Z15 GT yang aku tertarik sebab motor ni memang sangat-sangat orang kata menjadi pilihan pengguna-pengguna luar sana untuk membelinya, sebab motor ni sangat laku keras orang kata. Masuk je kedai habis, masuk kedai habis. Itu Z15 GT daripada Modenas. So Modenas akan melancarkan semi auto clutch. Semi auto punya motor macam LC lah tapi dia 150cc, tapi dia dalam model Z15 GT lah. Cuma menjadi persoalannya, adakah Modenas akan gunakan sisi yang sama ataupun direndahkan sedikit jadi 130 ke, dan adakah speknya lebih kurang sama macam 150, dan gear dia 5 atau 6 untuk 150 GT kan. Kalau semi auto ni dia, adakah dia akan buat 6 juga? Kemungkinan besar aku rasa dia akan rendahkan sikit dia punya sisi. Mungkin bukan 150, mungkin 135 atau 150 66 144 macam tu. Dan mungkin 5 gear sahaja. Mungkin ini cuma andaian sahaja. Sebab apa? Sebab untuk motor yang jenis semi auto ni, dia kalau 6 gear dia ada sedikit macam berat lah. Dan dia takut dia akan jadi under power. Tapi apapun Modenas mungkin lebih arif tentang spek-spek teknikal daripada orang yang modify dan dia orang yang create dan develop model itu. Dan juga satu lagi persoalan tentang harga. Berapa harganya? Adakah semakin mahal atau dia semakin murah berbanding dengan 150 GT, Z150 GT. Alright, so kita harapkan harga dia mirip dan mesra rakyat, dan gear dia kekal 6 gear lah. Tak tahu macam mana dia akan buat nanti lah. Okay, kita sambung perjalanan kita guys. Untuk next destination, kita akan sampai di Air Hitam ni bukan dalam setengah jam lagi, insyaAllah. Alright, sambung kalau ada benda yang menarik dia dapat.